Sabar, Han. Okey. Aku tak bagi tahu kau sebab adalah sebab-sebabnya. Zed, run. You call. Terus kita datang, Zed. Nasib baiklah korang dah sampai. Ada bagus juga. Guys. Please. Boleh tak korang dua bagi tahu Ran apa aku punya plan selama ni untuk dia? Bukan you cakap sama kita jangan bagi tahu dia. I cakap jangan bagi tahu dia sebelum semua dah ready. Sekarang bolehlah bagi tahu. Lagipun sponsor-sponsor pun I dah bagi you guys kan? You cakap duit sponsor tu semua bagi sama you. Apa maksud you, Simon? Betul ni. You cakap jangan bagi tawaran Ranger pasal duit. Betul kan, Alvin? Ya, betul. Zed. You kasih kita dua rasa bersalah tau. Anyway, sponsor semua tak mau Zed bring. Semua mau you run Ranger. Betul. Cut the middle person out and keep all the money to yourself. Sabar. You guys cakap pasal apa ni? Tengok ni. Zed dah mula bling. Ya, betul. Simon dengan saya takkan tipu you. Saya ada satu idea, okey? You ikut kita bikin sponsorship ini and you take all the money. All the money. Ran. Diorang semua tipu kau, Ran. Diorang tipu, Ran. Diorang tipu kau. Ran, jangan. Hati betul. Kau tu yang penipu. Guys, Run Ranger follow you. No problem. Tapi step yang pertama, Run Ranger nak korang sediakan satu bilik hotel. Alright, no problem. Run Ranger dah muak nak duduk serumah dengan penipu ni. Okay, settle. Sekarang kita pergi hotel. 5 star. Boleh massage, boleh berenang, ada spa. Massage? Massage ya. Kau lah. Jangan, Ran. Ran, jangan, Ran.